Kejohanan merentas desa SK Pasoh 2 Jumaat 23 Januari 2026. Kejohanan merentas desa kategori PPKI laki perempuan, perdana perempuan, perdana lelaki. Laki. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Penjaga masa, okey, penjaga masa. Okey. Ha? Penjaga masa, okey. Ada kat depan. Itu dia. Peserta pertama kita. Akil Syawal. Mantap, okey, laju sikit Akil. Senyum sikit. Peserta kedua. PPKI. Khalis. 2 hari mendominasi. Hari ni ketinggalan nombor 2 Khalis. Okey Khalis, buat lagi Khalis. Nombor 3 Aidil. Cepat potong Khalis. Cepat. Laju. Peserta pertama PPKI. Syamimi, Yasmin. Nombor 1 perempuan. Tapi nombor 3 lah. Cepat sikit. Cepat. Fadila. Nombor 5 Fadila. Alah, semalam nombor 3. Dah slow dah hari ni. Syawal. Peserta pertama PPKI. Mantap. Anda siapa tu? Cepat kali, laju kali. Alah kali, hari ni ketinggalan lah kali. Jauh pula tu. Alah kali. Hairi, cepat Hairi. Nombor berapa ni Hairi? Mimi, okey. Kecil ke? Fadilah hari ni jauh kena tinggal Fadilah. Syamimi dah kat depan Fadilah. Cikgu tahu tak saya sakit pinggang? Sakit pinggang? Alah, sakit pinggang pula. Malu adik kau. Malu berbeza lah. Habis. Okey, Fatih. Fatih terus. Terus je. Fatih terus Okey, semangat Fatih, semangat. Fatih bagus, semangat Fatih. Penat ke Fatih? Okey Fatih. Cepatlah Farisha. Penat ke Farisha? Tak ada peluh pun, tak nampak peluh pun. Mantap Yari. Semangat Seri, semangat. Laju. Sini. Lari. Azim. Putri terus. Zil pun terus. Tengok. Ya. Nombor 1 lah. Mak Merah nombor 1 lah. Zil, macam mana perasaan Zil? Nampak macam penat Zil? Saya lagi laju daripada cikgu tu. Lagi laju? Daripada cikgu Amin? Tapi dua-dua, tiga menang. Tiga-tiga menang Saya bawa kat sekolah. Cikgu Kat Amin. sekolah? Pergi menang. Menang? Ya. Okey. Okey Zil. Apa ni? Cikgu latihkan saya nonton Peluru? peluru Okey, kau ni Zil. Tengah mengentai desa pun ingat lontar peluru. Apa? Saya nak lompat jauh. Nampak jauh? Kejap lagi. Dah. Lari. Lari cepat. Habib. Mantap Habib. Bergaya Habib. Hati dah nak sampai dah. Mana? Depan dah.
Itu gue saya. Dengan Zil. Itu gue. Cepat, kejar balik semula. Kejar. Okay. Ikut terus ke ikut? Budak sekolah lagi. Okay. Hadirin sekalian, kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan, iaitu penyampaian hadiah kepada para pemenang kejohanan Mentas Desa Sekolah Kebangsaan Fedah Pasoh 2 bagi tahun ini. Kita mulakan dengan kategori murid PPKI. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Aidil Ashraf dari Rumah Wira. Tempat kedua dipersilakan Muhammad Kalish Naufan dari Rumah Wajah. Dan tempat pertama bagi murid PPKI dipersilakan Muhammad Aki Syawal bin Abdullah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Norizwan atas kesediaan menyampaikan hadiah kepada pemenang itu tadi. Majlis menutup Mentas Desa Sekolah Kebangsaan Fedah Pasoh 2 bagi tahun 2026. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru, murid dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.